Dan Assalamualaikum, salam kripto. So video hari ni sebenarnya sedikit berbeza. Sebenarnya ini adalah video untuk saya minta bantuan tuan-tuan dan puan. Okey, jangan risau, bukannya nak minta bantuan kewangan, tetapi bantuan dari sudut idea. Okey, so pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang bersama saya sejak rasanya saya buka channel YouTube ni pada tahun 2018 dan semua tahu lebih kurang by accident lah semua kalau ada yang follow tahun 2018 bermulanya satu coin yang bernama Lavida Coin, and basically saya buat reaction video terhadap that particular coin, and then saya pun tak sangka video akan blow up lah. Alright, so saya sangat bersyukur on that particular accident, sebab walaupun benda tu accident tetapi dia memberikan banyak sumbangan dan juga dia membuka banyak peluang dan juga rezeki. Dan of course saya passionate in crypto, cumanya that particular incident lebih kurang bagi saya dalam English orang kata legitimacy, ataupun pengiktirafan lah yang saya ni is one of the person yang Malaysian boleh rujuk when comes to crypto dan blockchain. On that note, saya sangat-sangat bersyukur sebab peluang macam tu memang susah nak dapat. Orang kata sekali buat terus kena kan, especially dalam platform YouTube. Tetapi untuk sustain for long term, sudah tentu kita tak perlukan accident, and we need something yang sustainable lah. Dan bagi saya, setakat saya buat YouTube ni, saya admit yang saya memang tak pernah all out in terms of buat video, in terms of kekerapan buat video. Okey, ada masa saya buat sebulan sekali, ada masa saya buat seminggu sekali dan sebagainya. But I have reasons lah, which is saya rasanya a bit personal untuk saya share. Tetapi since awal tahun ini ataupun akhir tahun lepas, saya dah mula jumpa consistency when it comes to producing content, tetapi dia lebih kepada live stream. Dan live stream ni macam tuan-tuan puan tahu, dia basically kita share apa yang berlaku dekat market crypto, technical analysis dan sebagainya. Okay, so part live stream pun saya sangat-sangat bersyukur sebab ada audience yang sudi dengar saya bercakap untuk sejam lebih kadang-kadang. So part tu pun saya sangat-sangat bersyukur. Cuma sekarang ni saya nak minta pandangan tuan-tuan puan-puan when comes to the video making punya part. Sebab awal tahun saya ada buat video. In fact saya ada work with videographer dan sebagainya, nak test adakah dengan quality video yang orang kata bagus, view akan meningkat. Alright, sebab let's face it, bila kita buat content in YouTube, of course kita nak engagement, kita nak views dan sebagainya. Sebab buat live stream saja tidak membantu untuk naikkan orang kata subscriber di YouTube. Jadi bila saya test lah buat hire videographer, buat graphic effect dan sebagainya, video tak naik sangat. Okey, bukan nak kata videographer tak bagus dan sebagainya. Videographer tu bagus, tetapi saya tak pasti dekat mana yang saya mungkin terlepas pandang. Okey, maybe the content yang saya pilih dan sebagainya lah. Okey, sebab all this while saya usually akan buat based on apa yang saya rasa saya nak buat, and kadang-kadang kita akan tengok jugalah analitik dan sebagainya. Cuma kali ini saya rasa is a bit challenging. Number one, disebabkan faktor market naik, and then market bila drop, viewers pun drop jugalah. Akan tetapi saya rasa saya tak patut jadikan market condition sebagai alasan, dan saya kena explore any orang kata any ways ataupun orang kata hack lah
untuk naikkan views, subscriber dan sebagainya. Jadi saya nak tengoklah tuan-tuan puan-puan ataupun saya nak request bantuan daripada tuan-tuan puan-puan untuk komen dan share idea tuan-tuan puan-puan. Apa lagi konten yang saya boleh buat sebagai video di YouTube. Okey, sebabnya saya nak tengok apa yang tuan-tuan puan-puan nak. Majority lah, kita nak tengok majority apa yang tuan-tuan puan-puan nak. Dan benda yang saya mungkin tak share dekat live stream, maybe saya boleh share di YouTube video lah, YouTube video. So ini antara dilema yang sedang bermain di dalam fikiran saya, sebab untuk pengetahuan, tahun ini adalah antara tahun yang saya explore buat benda baru, iaitu more on the building punya side lah. Alright, dari sudut software dan sebagainya, website dan sebagainya, dan alhamdulillah saya berjaya explore penggunaan AI, dan AI sangat-sangat membantu. So for example, saya ada launch teknologiblockchain.com, yang ni adalah website, dan planning saya adalah untuk menjadikan media kripto berbahasa Melayu di Malaysia lah. Okey. Dan yang kedua saya baru buat juga adalah Telegram channel yang mengumpulkan semua informasi-informasi crypto exchange, sebab saya nampak satu benda di mana saya rasa benda ni boleh explore lagi. Contoh, setiap exchange diorang dapat duit yang banyak daripada project team dan sebagainya untuk buat banyak reward, untuk buat campaign dan sebagainya. Tapi banyak daripada kita yang tak tahu, ada juga kadang-kadang kita boleh dapat duit mudah daripada exchange. So duit mudah ni selalunya community Vietnam atau community Indonesia, mereka akan ambil tu opportunity lah. So saya nak tengok adakah this kind of, orang kata apa, solution ni bagi manfaat kepada user Malaysia. So number one, of course, bantuan tuan-tuan perempuan dari sudut idea untuk macam mana nak buat video. Dan yang kedua, kalau tak keberatan juga, bantuan dari sudut pembangunan software ataupun website, and also application. Kalau tuan-tuan perempuan rasa, oh benda ni kalau ada untuk market Malaysia, bagus juga. Mungkin ada yang akan komen, bang, boleh tak buat token sendiri? Benda tu dia akan ada complication. Number one, dari sudut regulation, susah nak menjawab nanti dengan regulation, sebab kita tak boleh nak issue token lah. Okay, so kalau dia chop sebagai security dan sebagainya, mungkin akan ada masalah. Dan yang kedua, untuk dapatkan product market fit dan untuk membentuk nilai terhadap mana-mana token ni, dia agak kompleks. Even kalau kita nampak syarikat-syarikat kripto yang dapat dana berjuta-juta pun memang struggle untuk capture nilai untuk token tu. Okey, tapi kalau boleh saya nak buat application yang tidak memerlukan saya keluarkan token. Tapi kalau tuan-tuan perempuan rasa, oh benda ni kalau ada dekat market Malaysia, bagus juga. Okay, so saya nak tahu jugalah. Okay, so far saya buat website which is media pasaran kripto, sebab ramai yang pernah tanya ada tak berita, kat mana nak dapat berita dan sebagainya. So yang tu saya dah bina, dan saya akan improvise lagi lah dari semasa ke semasa. Dan yang kedua, yang ni tak ramai minta, tapi saya tengok community Vietnam buat duit dengan dahsyat lah melalui crypto exchange. So saya buka juga. Okay, so kalau ada apa-apa solusi yang tuan-tuan puan rasa, yang ni kalau ada dekat market Malaysia bagus, dipersilakan untuk komen. Kalau saya mampu, kalau tim saya mampu, InsyaAllah saya akan buat jugalah. Okay, sebab so far saya dah buat 2. Saya rasa maybe boleh buat another aplikasi ke, software ke, kan. Tapi kali ni saya nak buat based on feedback orang ramai. Tak nak buat and then tengok-tengok kurang dapat sambutan.
Okay, but of course ada yang kata biasalah bang, sekarang ni market tengah drop kan. Tapi it's okay, saya nak ambil benda ni sebagai challenge. Sebab kalau kita boleh buat something waktu market tengah tak berapa nak strong ni, dan bila market dah betul-betul strong, memang kita akan dapat adoption untuk that particular software ataupun aplikasi lah. Alright, portal, so apa-apa saja. Okay, so ini sedikit sebanyak yang bukan saya nak share. Usually saya share. Kali ini saya nak tuan-tuan puan-puan share and boleh komen di ruangan komen di bawah. Okay, ini bukan post nak kata saya nak give up buat konten dan sebagainya. Tidak. Actually, I'm at this state sekarang ni, saya lebih bersemangat daripada sebelum-sebelum ni. Okay, walaupun channel ni dah lebih kurang 7 tahun, tetapi now is the moment saya rasa paling bersemangat for the past 7 years. Okay, sebab all this while kita tengah nak buat banyak benda kan, and then ada certain benda yang saya kena handle, so susah saya nak fokus on channel ni. But right now rasanya saya nak test dan saya berjaya lepas test tu lah, which is buat video secara konsisten, iaitu live stream, buat live stream secara konsisten. Alhamdulillah, memang kalau seminggu tu ada hari boleh buat 5 hari, tapi paling kurang pun seminggu 3 kali insyaAllah dapat buat live stream lah. Okay, so now saya rasa saya dah jumpa my consistency. Cumanya nak tahu apa yang tuan-tuan puan-puan nak dari sudut content, so that saya akan cuba orang kata apa, penuhi permintaan tuan-tuan puan-puan when it comes to the crypto punya content, so that tuan-tuan puan-puan pun akan dapat apa yang tuan-tuan puan-puan nak. Dan it's a win-win situation lah, sebab saya tak nak buat konten dan rupanya ini bukan audience saya nak, ataupun ini bukan audience yang rakyat Malaysia nak. Okay, so right now saya nak tengok based on permintaan tuan-tuan perempuan. So kalau tuan-tuan perempuan just shoot je dekat komen tu. Okay, sebab kadang-kadang kita akan nampak idea tu tak masuk akal, tetapi kadang-kadang benda yang tak masuk akal tu lah yang boleh create innovation. Okay, so saya terbuka untuk mendengar pandangan tuan-tuan perempuan. So kalau pandangan tuan-tuan perempuan dapat membantu untuk meningkatkan lagi kekuatan platform YouTube ni dari sudut subscriber, dari sudut engagement dan sebagainya, ia sangat-sangat membantu untuk semua crypto community di Malaysia. Okay, so ini antara benda yang bermain-main dalam fikiran saya, sebab saya ada planning lah, okay lah, nak buat konten macam ni, tetapi saya tarik handbrake kejap. Okay, dan saya nak tanya pandangan tuan-tuan perempuan dulu. Okay, lepas dah ambil pandangan tuan-tuan perempuan and then campur dengan saya punya idea sedia ada sekarang ni, baru saya akan tahu, okay, now kita akan buat this type of content. Okay, so sorry untuk tiba-tiba buat konten macam ni, tapi saya rasa kita tak boleh nak malu-malu, segan-segan. Ada benda yang memang kita kena minta feedback. Contoh kalau kita buat produk, kita minta feedback customer. So as a content creator, bila kita buat konten, kadang-kadang kita perlu minta feedback daripada follower, subscriber ataupun audience kita. Okay, so itu saja video untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar saya punya luahan hati dan juga saya punya request for help. Apa-apa pun jangan lupa, jangan hanya dengar apa big players cakap, tapi tengok apa big players buat. Assalamualaikum dan salam kripto.